Cai lah untuk gear ni lah, knob gear. Kita akan cai lah, okay. Sebab kita nak sambung kan, takkan kita nak sambung terus sekali skru dia. Jadi kita kena cai lah. Okay, satu set dah siap. Kita buka lah ni skru dia. Okay, kita susun di sini dah. Jangan sekali kan kita kena asingkan. Ni ada spring spring untuk gear ni lah. Pakai apa ni? Stopper ke apa lah. Cabutkan saja. Tu di sini. Yang bawah ni ada klip lah. Kita kena buka lah klip dia. Okay, kita buka ni saja. Lepas tu tanggalkan, keluarkan. Okay, kita akan sambung satu-satu lah. Okay. Nanti akan color ke apa ke, nanti aku akan buat video lah. Apa-apa cara gas lah.